Okey, hari ni ke Ameng pasal nak settlekan motor ni punya side mirror. Pasal switch dia dah loose. So ada bersama saya ni switch baru yang saya dapat daripada Rudy Auto Part. Dekat Facebook kan, tu nama dia kan, Rudy Auto Part lah. So kalau ada barang-barang yang agak-agak motor-motor retro apa semua, boleh cuba dengan dia lah, berurusan dengan dia. Sangat mudah. Okey. Lepas tu nak tukar clutch plate apa semua. Nak tukar ni pun nak tukar ni. Lepas tu no plate belakang nak tukar. Okey, no plate belakang ni saya cari yang besi ketuk-ketuk tu. Itu hari pergi ke Sentol, tak ada. Semua kata NKS pun kata dah tak buat lah apa. Saya pun malah nak pusing-pusing dah. Saya pun ada kawan recommend dekat Facebook, cari ni nombor plate pelbagai gaya. Okey, barang memang puas hati. Ni dah siap dah. Sekejap je berurusan dengan dia, bagi dia gambar macam mana nak apa semua, PM dia, bank in duit, lepas beberapa hari siap. Senang, tak payah nak pusing-pusing pergi carilah. Nanti dah siap nak pergi collect lah. Okey. Okey, sekarang ni ada dekat Sentol. Nak pergi NKS cari Ahwat ataupun nak pergi Yulit, nak cari barang untuk SS saja, nak tengok apa yang boleh pasang kan. Kod-kod ada barang menarik ke, boleh lah, boleh beli. Alright. Tapi rasa nak beli sport rim pun biasalah. Okey, tadi pagi dah hantar. Sekarang ni nak pakai sport rim. Nak masuk tayar Dunlop GT9. Ni tadi bocor, tutipan bocor, leaking. So tengah overhaul tutipan. Clutch plate pun dah tukar. Kabel clutch pun dah tukar lah. Baru dia mengancam sikit. Boleh lompat motor.